Jadi bulan Ramadan adalah bulan segala doa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tiba-tiba kita ada penghalang daripada doa kita makbul. Iaitulah harta haram dan daripada kecil kita makan benda haram. Ya. Haram tu bukan haram tak ada halal jakim je. Tapi ada halal jakim tapi dibeli dengan duit yang haram. Ya. Jadi oleh kerana itu kita kena buat taubat segera. Sebelum Ramadan taubat dosa-dosa individu kita taubatlah. Betul-betul menangisi taubatan nasuha. Dan salah satu taubat ada illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali mereka yang taubat illa man taba wa amana dan dia beriman, dia bertaubat tu kerana apa? Kerana dia nak jaga, dia nak takwa, dia tak nak dihumban dalam api neraka, diazab. Wa amana wa amila salihah. Nak lengkapkan taubat tu dia mesti ada keimanan tadi, bukan nak tunjuk kat pak mentua, kat mak mentua, bukan. Kerana Allah. Wa amila salihah, dia mesti ada follow up dengan top up dengan amal soleh. Macam satu hadis lagi yang lain sebut, ni ayat Quran tadi. Kan Allah, Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah alhasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ikutilah perbuatan jahat, perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan perbuatan yang baik, kerana dia akan memadam dosa kamu dan menjadikan kamu seorang yang berakhlak mulia. Ya. Jadi kita nak taubat tadi tu, kita kena segera, kalau kita ambil harta orang, kita kena bagi balik atau kita minta halal. Kita minta halal. Dan kalau kita tak buat begitu, kita bimbang harta-harta yang haram yang kita makan dan terus makan itu akan menyebabkan pahala kita, doa kita tumpul. Jadi itu adalah kesilapan yang biasa orang lakukan. Ini belum cerita bab riba. Allahu akbar. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Allah kata kalau kamu telah bertaubat, okey, kamu boleh ambil pokok harta kamu dan kamu tidak akan dizalimi dan tidak menzalimi. Tapi tak taubat-taubat. So kita kena taubat dan kena bersihkan.